إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Apa khabar semua? Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. How was our Eid? Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ana faham bahawasanya di Singapura Idul Adha tidak sesemarak Idul Fitr. Namun pada hakikatnya di negara Timur Tengah seperti ana dulu di Madinah, kita dapati bahawasanya kaum muslimin di Timur Tengah mereka lebih gempak menyemarakkan Idul Adha berbanding Idul Fitr. Dan pastinya atas beberapa banyak sebab. Ada banyak sebab. Ana tak nak bias kepada community kita atau apa ke. Bukan nak perli ke, nak sindir ke apa ke, bukan. Tapi ini hanyalah sekadar perkongsian secara ilmiah perbandingan antara Idul Fitr dengan Idul Adha, di mana kedua-duanya adalah merupakan Eid yang penting. Kedua-duanya merupakan perayaan Islam. Namun kenapa di Timur Tengah Idul Adha lebih gempak berbanding Idul Fitr? Di antaranya yang ana dapat terfikirkan sekarang, ini especially bagi antum-antum yang pergi umrah Ashrul Awakhir misalnya, 10 Ramadan terakhir, kemudian raya sana, ada orang raya ketiga, keempat, kelima baru balik Singapura dan sebagainya. Untuk ana personally, because ana tinggal sana dan ada beberapa raya yang ana tak balik. Memang Ramadan sana, Idul Fitri pun sana tak balik, sengaja. Jadi apa yang dapat ana perhatikan, first hand experience, kenapa Idul Adha lebih gempak di Madinah, di Mekah berbanding dengan Idul Fitr? Kerana ketika Idul Fitr di sana, semua orang penat dengan bulan Ramadan, especially the last 10 nights. Dengan tarawih, dengan qiyam, dengan iftar, every day, day in, day out. Dia ada satu bulan sebelum Idul Fitr. Sedangkan sebelum Idul Adha, dia ada 9 hari. Atau kita sebut Ashrul Awail, 10 pertama daripada bulan Dhul Hijjah tu. Cumanya gempak dia tu, semarak dia tu, tak samalah. Bila mana Ramadan, it involves iftar, it involves tarawih, it involves qiyam. Maka bila tiba datang Idul Fitr, semua dah exhausted.
They've exerted all resources and time. Maka apa yang berlaku pada pagi raya Idul Fitr di Madinah, orang pergi solat raya, mungkin pergi 1-2 rumah parents ke, in-laws ke dan sebagainya. Lepas tu semua balik tidur. Semua balik tidur. Berbanding dengan kita yang di Singapura, kalau Idul Fitr tu all out, day in day out. Jadi kita ni terbalik dengan mereka. Mereka day in day out di bulan Ramadan. Idul Fitr mereka rehat. Kita lebih day in day out menyemarakkan Idul Fitrnya lah, instead of the Ramadannya. Kalau the same amount of resources yang kita habiskan untuk jalan raya tu, kita habiskan di Ramadan, it would have been, Masya Allah, Allahumma barik. Bukan nak kata berarti di Ramadan masyarakat kita tak exerted all resources, tak. Bukan. Cuma kalau nak bandingkan dengan yang di sana, oh, life was different. Dengan i'tikaf, antum bayangkan a day, okay, in a life of a Muslim believer in Medina. So what happens? Life starts after Asar. Biasanya after Asar. Asar, bangun, solat jemaah, kemudian mandi. Ini cerita tentang ketika anak iktikaf di Masjidil Haram lah, di Mekah. Mandi, kemudian duduk baca Quran sementara tunggu duduk di sufrah. Sufrah, tempat orang nak bagi sabil, bagi makan untuk iftar, buka puasa, duduk. Kita solat maghrib, iftar, solat maghrib. Kemudian siapa yang nak follow up makan lagi. Kemudian solat isya. Kemudian tarawih. Bila tarawih, ramai daripada jemaah mereka tak tutup solat malam mereka dengan witr. Kerana apa? Lepas habis tarawih, mereka tak ambil witr dulu. Mereka duduk baca Quran dari habis tarawih tu, 1 juz by the way, sampai nanti dah habis tarawih ni, dah habis isyak, dah habis tarawih, sampai pukul 2 mula qiyam pula. Pukul 2 qiyam sampai pukul 4. Lepas habis pukul 4, kita sahur. Sahur, berarti ini bayangkan daripada asar belum tidur sampai kepada sahur. The whole night. Menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Habis qiyam, sahur, habis fajar, duduk, baca Quran, santai-santai dan sebagainya, tunggu syuruk. Dan lepas syuruk, baru semua tidur. Jadi dia punya scheduling dia dah berubah totally. Lepas syuruk tidur sampai zuhur. Ada yang bangun, semua bangun solat zuhur jamaah. Ada yang mandi siap. Ada yang balas balik lagi sampai asar. Itu yang anda kata, life begins at after asar. Life begins after asar. Kerana ada yang zuhur, mereka bangun, mereka dah tak ngantuk, mereka baca Quran, mandi siap, baca Quran. Sementara tunggu asar, kemudian sampai besok lah, sampai sahur lagi, sampai fajar lagi. Kalau siapa ngantuk, dia balas balik, nanti asar baru bangun, mandi siap. Berarti sampai sahur, sampai tarawih, qiyam, sahur, fajar, syuruk, baru tidur. So tidur tu waktu pagi, malam tak tidur. Especially malam terakhir, 10 malam terakhir. Maka bila masuk Idul Fitr, lepak ke lepak? Memang lepak lah. Dah penat. Sebab tu 1-2 rumah kemudian dah tidur. Berbanding dengan Idul Adha, ianya kurang penat. Dan di sana Idul Adha tu lebih gempak. Kerana it involves penyembelihan. Adanya al-udhiyah, sembelih. Hari 10 dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Kerana banyaknya hewan sembelihan yang nak disembelihkan, untanya, lembunya, kambingnya, sampai hari 13. Di antara perbandingannya juga adalah Idul Adha jatuh pada hari yang ada fadilat. 10 hari pertama Zulhijjah. Ma min ayyamin al-alamul salih fiha
ahab ila Allah min ayyamil ashr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang beramal soleh di dalam hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada 10 hari atau 10 siang, the 10 days. Day bukan night dia. Daripada 10 hari pertama ni. Jadi kalau kita lihat Idul Adha jatuh pada hari ke-10, termasuk within one of the 10 days. Sedangkan Idul Fitr dia dah masuk Syawal. 1 Syawal. Yang ada fadilat adalah Ramadan. Okay? Dia dah masuk Syawal. Sebab tu ana pernah kongsikan tips kepada jemaah semua. Siapa yang nak bagi duit raya, especially family members yang memang jumpa, sebaiknya beri in advance masa bulan Ramadan. Kerana ada fadilat. Nabi SAW kana jawada wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW merupakan seorang yang dermawan. Dan beliau sangat dermawan pada bulan Ramadan. Maka sebaiknya kalau nak bagi isteri, mak bapak, anak, dan anak saudara dan sebagainya, masa jumpa iftar Ramadan tu, bagi. Kerana fadilatnya di bulan Ramadan, bukan pada 1 Syawal. Tapi cakaplah ni advance untuk Syawal kan. Jangan nanti dia claim 2 kali pula. Dia claim 2 kali. Maka dari itu, Idul Adha jatuh pada hari yang ada fadilat. Sedangkan Syawal, Idul Fitr, dah luar daripada Ramadan. Dia perayaan bagi puasa sebulan. Alhamdulillah. Right? Tapi dari segi fadilat, Idul Adha lagi besar. Lagi besar. Kerana dia jatuh pada hari yang ada fadilat. Dan di mana kalau kita perhatikan Idul Fitr dan kita bayar zakat fitrah, itu bentuk pengorbanan harta yang kita lakukan kalau kita nak bandingkan. Idul Fitr kita buat zakat fitrah, betul? Patutnya pagi Syawal lah, sebelum solat raya. Idul Adha kita buat korban, sembelihan. Dua-duanya ada pengorbanan, betul? Okey, mana lagi afdal? Korban lagi afdal. Pasal apa? Zakat fitrah ni, the nature of zakat fitrah ialah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita pada bulan puasa. Mana kecacatan, mana puasa kita yang mungkin kita tak jaga lisan, kita kurang jaga waktu solat, kita kurang menjaga tentang gosip dan sebagainya. Maka zakat fitrah tu, faedah dia, gunanya ialah untuk menutup apa-apa celah-celah yang ada pada bulan Ramadan. Sedangkan korban Eid, apa nama dia, zabah, itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang merupakan inisiatif seseorang tu, proaktif dia untuk nak korban. Dan hanya hamba-hamba Allah terpilih je yang buat korban. Zakat fitrah dia pasal wajib, sebab tu semua orang kena buat. Tapi korban, it's optional. Okay? Orang yang buat, orang yang tak buat lah. Dan dia adalah pengorbanan yang sangat besar. Dan relatively daripada segi material, untuk berkorban lebih banyak wang ringgitnya berbanding dengan zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? RM7.5, RM5.5 kan? Betul tak? Sedangkan korban mau $300-400 misalnya. Jadi sebenarnya Idul Adha ni kalau di Timur Tengah memang jauh lebih gempak berbanding Idul Fitr. Tapi kita dah terbalik. Nah. Bukankah malam tu untuk tidur dalam ayat Al-Quran tu? Jadi macam mana dia macam bersangka dengan yang Ustaz katakan tu, macam kan dia Al-Soki yang mulai sampai apa orang dia lifestyle macam sampai syuruk gitu, maksud orang tidur pagi. Bukankah macam bersangka dengan ayat Al-Quran? So valid point. Itu berlaku, okay, di mana on a normal situation, normal state, orang bekerja di pagi hari.
Namun ini satu perks mereka yang mungkin susah bagi kita nak dapat jugalah. Mereka 10 hari terakhir semua cuti. Tak ada orang kerja. Jadi waktu ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Betul? Kita jadikan malam sebagai rehat dan juga siang sebagai untuk cari mata pencaharian, ma'asha. Namun realitinya untuk menyokong ihya 10 malam terakhir tu, kerja semua tutup, sekolah semua tutup, semua tutup. Office semua tutup. Kerajaan semua tutup, semua tutup untuk 10 malam terakhir. So it supports the system. Sepatutnya tidur dulu baru kita solat malam kan? Oh, brother punya question is dah totally 360 degrees terbalik. Kalau tentang Qiyamul Lail, of course, the best is tidur dulu kemudian bangun untuk Qiyamul Lail. Even lebih afdal ialah Qiyamul Lailnya Nabi Daud. Kalau kita tahu puasa Daud, puasa lat-lat, satu hari puasa, satu hari tak, satu hari puasa, satu hari tak. Pernah ke kita dengar ada Qiyamul Lail Daud? Qiyamul Lail Nabi Daud ialah tidur, bangun solat, kemudian tidur balik, kemudian bangun balik solat, lepas tu tidur balik. Kemudian nanti baru bangun fajar. Kita nak bangun sekali je dah payah. Nabi Daud boleh qiyam. The style of Nabi Daud, tidur, bangun solat, tidur, bangun solat, tidur. So ada 2 kali instances of bangun untuk solat. Kita punya 1 kali bangun selimut je berat. Pergi gym boleh angkat deadlift beratus kilo. Tapi nak angkat selimut sikit punya berat. Kan? Sedangkan Nabi Daud bangun 2 kali, bukan sekali. So ada puasa Daud, ada qiyam Daud nama dia. Itu kira ekstrim sikit lah. Nabi Muhammad SAW macam biasa, tidur, kemudian beliau bangun, kemudian setelah Qiyamul Lail tidur, baru bangun fajar. Bukan bangun kemudian tunggu fajar. Bukanlah nak kata salah, tak salah untuk kita bangun, kita tunggu fajar sekali. Cumanya Nabi Muhammad SAW beliau tidur, kemudian baru bangun fajar. Caranya, kalau nak menepati sunnah yang sebaik-baik sunnah. Kalau kenapa ada exception juga adalah kerana Nabi sendiri SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir. Jadi itu adalah merupakan istithna, exception. Of course dalam malam tu silakan tidur. Bukan berarti anak cakap lepas habis isyak langsung tak boleh tidur sampai sahur. Bukan. Siapa yang nak baring lena-lena, tidur-tidur kan, ngantuk, kemudian nanti bangun qiyam, silakan. Tak ada, tak menjadi masalah. Cumanya apa yang anak nak kongsikan, rutin orang-orang di sana, ada yang langsung tak tidur pun. Ada yang langsung tak tidur. So bila anak bujang, anak itikaf dekat Masjidil Haram, 10 malam terakhir tu dekat Masjidil Haram, tak keluar. Kemudian bila ada keluarga, ni cerita di Madinah ni, tak itikaf dekat Masjidil Haram tapi dekat Nabawi. Instead of itikaf secara 10 malam langsung kat masjid dah balik, what we did was kita pergi qiyam. Keluar dalam midnight gitu. Qiyam was at 2. Kemudian sampai pukul 4 habis qiyam. Kemudian Ana, Zaujah dengan anak-anak ni lah, Hilwa, Hamzah, kita jumpa dekat sahah Masjid Nabawi, dekat halaman Masjid Nabawi, kita sahur sama-sama. Zaujah dah bawa dari rumah lah, dah masak. Kita sahur dekat halaman Masjid Nabawi, kemudian baru masuk balik for Fajr, solat subuh. Dan lepas subuh, lepas syuruk ke apa, balik baru rehat. So life 10 malam terakhir tu memang negara tersebut support, betul-betul support. Dan juga kita daripada MIC, kita pun ni jual koyok sikit lah Kita dekat MIC, Muhammadiyah Islamic College, Alhamdulillah, since last 2 years, kita cater tu 10 malam terakhir, meaning kita adakan online class sahaja. Tak perlu datang to the college physically. Jadi students can just tune in from home
the comfort of their home. Jadi istilahnya 10 malam terakhir tu cuti daripada kampus. So kalau ada classes pun to be conducted online. It could be synchronous, it could be asynchronous, meaning it could be live or it could be recorded. So student can just tengok at their own pace apa yang diorang nak. Tapi kita support lah. Untuk 10 malam terakhir tu kita tak sekolahkan kampus. Wallahualam. Okay? Iyakum. Jadi ini adalah di antara beberapa perbandingan antara Idul Adha dengan Idul Fitr. Di antara perbandingan. Yang paling ketara, Idul Adha berlaku pada hari yang ada fadilat. Sedangkan 1 Syawal tak ada fadilat macam Ramadan lah. Kan? Dan juga dari segi pengorbanan harta, sacrifice yang kita buat, korban relatively lebih mahal, dan juga hanya orang yang buat je buat. Orang yang tak buat, tak buat. Sedangkan zakat fitrah, dia wajib. Semua nak kena buat. Nak tak nak. Dan dari segi harga pun relatively cheaper. Dah hanya merupakan 2.5 kilo of beras. 2.3, 2.5. Tengoklah dia punya takaran. About 2.3, 2.5 kilo of beras. Kalau in Singapore context, wang ringgit berarti dalam RM5.5 atau RM7.5 macam tu. Dan dia punya motif sebalik daripada zakat fitrah apa? Untuk menutupi celah-celah yang berlaku pada puasa. Sedangkan korban ialah pengorbanan yang hakiki. Sebagaimana Nabi Ibrahim sanggup berkorban jiwa, bukan hanya harta, tapi jiwa anaknya sendiri atas perintah daripada Allah Azza wa Jal. Ini sedikit perkongsian. Sempena kita masih di bulan Zulhijjah. Dan pastinya bulan Zulhijjah ni juga ialah, walaupun kita dah keluar daripada 10 pertama Ashrul Awail, tapi kita masih dalam bulan haram. Kerana Ashhurul Hurum ada 4 dalam Islam. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ni adalah 4 bulan haram, di mana dilarang untuk berlakunya pertumpahan darah. So perlu untuk dilakukan, dinamakan dengan genjatan senjata. Means tak boleh berperang dalam bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ikhwani wa akhwati azani Allahu yakum jami'an, kita ambil faedah daripada kitab. Sebelum tu kita azan dulu. Dah masuk waktu. Ya Zaid, azan. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada yang tertanya-tanya kenapa hari ni macam formal sikit kan. Pasalnya tadi ana dari MUIS ada focus group discussion, okay, under IEWG. IEWG ni Islamic Education Work Group. So ana represent Muhammadiyah Islamic College along with many other institutions in Singapore, Zuhri, Andalus, Cordova, Pergas, Darul Arqam, ada Simply Islam, ada macam-macam private institutions yang di Singapura. We came together untuk bagaimana kita nak support pembelajaran agama Islam di Singapura, untuk masyarakat Islam di Singapura. Right. Boleh? Okay. Okay. So without further ado, biiznillah ta'ala, kita akan baca. Kita akan baca daripada kitab karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata rahimahullah, poin yang nombor 2, poin nombor 2 di dalam adab terhadap haiwan. Dan ini merupakan adab yang terakhir pada fasal adab terhadap sesama makhluk. Yang kedua adalah menyayangi dan mengasihinya. Okay, menyayangi dan mengasihi
haiwan. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran, sebagai target. Meaning diikatnya haiwan tersebut dijadikan sebagai target untuk tembak atau memanah. Dan memburu macam mana? Memburu tu ialah hunting. Lain. Hunting memang kita nak sembelih burung tersebut, kita nak sembelih kijang tersebut. Those who go out hunting for deers or gazelles atau apa, kita nak buru, nak sembelih untuk dihalalkan. Tapi bukan dijadikan sebagai ditangkap kemudian diikat dan dijadikan sebagai sasaran, sebagai target practice. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Patutnya kita letaklah disc plate ke atau apa ke. Kan biasa orang tembak kan ada plate pecah tu, plate dia. Cing cing gitu. Pakai tu. Yang ada bullseye tu ke apa benda. Jangan gunakan haiwan hidup, kan? Fihi ruhan gharada. Menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Jangan. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah, ditombak dan sejenisnya. Dan kerana beliau juga telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha." Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Dia ambil daripada bird nest. Kan burung ada sarang dia. Bird nest daripada branches. Dia ambil kemudian dijadikan sebagai target practice untuk memanah. Jadi Nabi suruh kembalikan. Jangan dijadikan yang sedemikian. Ketiga, menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyembelih kita faham menenangkan ketika nak menyembelih. Kemudian ada pula membunuh. Membunuh pasal apa? Pasal mungkin binatang tu dah sakarat, nak mati, dan binatang tu bukan binatang yang boleh untuk dimakan. Mungkin anjing kena langgar lori, kan? Anjing tu pun dah awak tengok pun dia memang dah sekarat dah. Awak pun permudahkan urusan dia. Bukanlah kita panggil sembelih, kan? Berarti kita panggil membunuh anjing tu lah. Kalau sembelih nanti orang salah faham pula. Dekat Indonesia ada satu dia panggil sate rica-rica. Pernah dengar? Sate rica-rica, R-I-C-A. Kalau antum nampak tepi jalan sate rica-rica, jangan singgah. Sate rica-rica ialah mereka tangkap wild dogs, masukkan dalam goni, pukul sampai mati. Pukul sampai mati, kemudian dijadikan sate dari daging anjing tersebut. Ya, yang makan orang non-Muslim lah. Cumanya jangan awak nampak kalimat sate je awak terus enticed untuk nak makan. Kerana di sana orang non-Muslim pun berbicara bahasa Indonesia juga. Ya, jadi be careful. Be careful. Jadi menenangkan ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Cara menenangkan di antaranya ialah untuk tidak dinampakkan teman-temannya bila mana sedang disembelih lah. Jangan kita pergi sembelih, kawan dia depan mata dia, dia tengok. Jangan. Tak boleh. Dan juga kita tajamkan alat untuk kita nak guna bagi melakukan pengorbanan. Jangan kita menggunakan pisau yang
tumpul atau parang yang tumpul. Mestinya diasah dan ditenangkan hewan tersebut dengan sebaiknya, kemudian baru disembelih dengan tenang. Tapi kan kita tak boleh sembelih depan kawan dia kan. Tapi masa nak hari raya bila yang kita nak kena sembelih kan, kan ada ramai kambing kan, ada banyak kambing Banyak kan. kambing, Kalau sembelih satu, yang lain semua nampak. Jangan, sebab tu tempat sembelihan nak kena isolated daripada the herd of sheep yang ada. Jangan ambil depan kawan-kawan dia juga sembelih kat situ, tak boleh lah. Tarik, bawa pergi. Biasanya kalau dekat kampung-kampung, mereka akan menggali lubang, jadi sembelih kat situ, kemudian biar tenangkan dia untuk dia keluarkan darah pun di tempat lain. Yang penting this herd of kambing yang dalam kandang ni tak nampak kawan dia disembelih. Dia punya sheep pun datang pun kena sembelih. Betul. Because dia sekolah dekat Muhammadiyah Kindergarten. So dekat Muhammadiyah Kindergarten kan ada live sheep, live slaughtering. Jadi mereka ni, budak-budak kindergarten ni kecoh. Sheep datang sekolah mereka. Jadi mereka kecoh. Dah datang dah kena sembelih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhabh wal yurih ahadukum dhabihata wal yuhidda syafratah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelih. Dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah dia mempertajam mata pisaunya. Soalan, apakah sembelih hanya berlaku di Idul Adha sahaja? Tak. Okey, tak. Memang Idul Adha ni identik dengan sembelih korban. Tapi penyembelihan berlaku sepanjang tahun atas various reasons. Di antaranya akikah. Hari ke-7 bila mana seorang bayi lahir, disembelihkan baginya. Kalau budak lelaki, 2 ekor kambing, sedangkan kalau budak perempuan, 1 ekor kambing. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak itu dia tergadaikan dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelihkan baginya, dicukur rambutnya dan dinamakan. Hari ke-7 disembelihkan, dinamakan dan dicukurkan. Sebab tu anak-anak the first 7 days semua panggil baby je. Baby pergi, baby balik, baby pergi, baby balik. Hari ke-7 baru anak panggil nama. In our mind dah ada lah apa nak panggil kan, tapi kita tak panggil. Kerana sunnahnya hari ke-7 akikah, namakan dan dicukur. Dan semua 6 anak semua nak buat sendirilah. Alhamdulillah. Okay. Down to sembelihnya pun dekat Malaysia. Pergi Malaysia, pergi kandang, ambil kambing, sembelih. Lepas tu sate dekat barbecue dekat Malaysia. Kan? Alhamdulillah. Cukur rambut pun semua cukur sendiri. Nah. Tentang untuk namakan anak kan sebab 3,000. Maksud kalau macam for example Singapore punya konteks SGH, orang nak nurse akan tanya ni semua. Mana tu? Tak. Anak faham. Entah belum ada anak lagi. Baby bila dilahirkan, dia akan tag under nama mak dia. Dia tak letak nama baby tu. Jadi dia akan letak SO, son of siapa, atau DO, daughter of siapa. And dia tag under nama mak dia. The only point bila perlu nama ialah registration for birth cert. And birth cert pun tak mesti register on the first day. Registration for the birth cert even on the 7th day pun boleh. Tak ada masalah. Ayyakum. Aywa. Dia tu kalau nak pengalaman tanya orang belakang tu. Pengalaman banyak.
Jadi di antaranya ada akikah. Okay, tadi kita ada Idul Adha, kurban, hari 10, 11, 12, 13. Kemudian ada akikah. Kemudian kita juga ada sembelih untuk menghalalkan daging. Untuk nak makan daging. Dia memang butcher, slaughterhouse. Dia butcher, dia jual kambing. Jadi sepanjang tahun yang mana disembelih untuk bisnes, untuk jual beli daging kambing. Dia bukan terikat dengan ibadah secara khusus, tetapi bagi seorang butcher tu, ya Allah, ini adalah cara aku cari rezeki nafkah secara halal, kan? Dia boleh niatkan sedemikian cari nafkah halal, maka dengan itu sembelihan tu menjadi ibadah jugalah, kerana dia cari nafkah halal instead of dia mencuri. So kita ada akikah, kita ada sembelih hari raya, kita ada untuk daging halal, kan? Kemudian kita ada nazar. Nazar ni ialah azam seseorang untuk melakukan sesuatu ibadah yang sebenarnya tidak wajib bagi dia, tapi dia telah wajibkan atas diri dia. Itu namanya nazar. Sebagai contoh, ada orang naik kapal terbang, dia takut, dia risau. Kemudian bila dekat atas, turbulence, goyang-goyang. Kemudian dia cakap, ya Allah, kalau aku selamat daripada flight ini, aku akan sembelih 10 ekor kambing. Kemudian aku bagi anak yatim makan, contoh. Maka berlakulah nazar. Cuma nazar ni seperti yang akhi kita sebut, an-nazar la ya'ti illa min bakhil. Kata Nabi SAW, nazar tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Kerana dia meletakkan ibadah yang dia nak lakukan terikat dengan condition, dengan syarat yang dia dapat apa dia nak. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat A untuk result dia, aku akan sembelih 10 ekor bagi tahfiz, kasih anak yatim makan, tahfiz contoh. Tapi kalau anak dia tak dapat, berarti dia tak buat. Berarti itu yang Nabi sebut datang dari orang yang bakhil. Means dia ada dia punya wants, ada dia punya needs. If it's fulfilled, baru dia buat ibadah tu. Walhal sepatutnya kalau kita nak buat ibadah, kita buat je lah, tak mesti ada condition, tak mesti ada syarat. Jadi dia datang dari orang yang bakhil. Kan? Apa hukum nazar? Hukum nazar ialah mubah. Bernazar ialah mubah, boleh secara umum. Tapi bila dah nazar, wajib dilaksanakan. Tak boleh dia dah nazar, kemudian apa yang dia kondisikan, dia conditionkan tadi telah fulfill, tiba-tiba dia tahu dia tak buat, tak boleh. So kalau dia cakap tadi turbulence, ya Allah, kalau aku selamat, aku puasa 3 hari, maka dia wajib puasa 3 hari. Puasa nazar kira kan. Jadi puasa kalau kata kategori wajib, ada a few. Puasa Ramadan wajib. Okay, puasa qada wajib, ganti Ramadan. Puasa nazar wajib. Puasa kafarah. Kafarah bagi seseorang yang bersetubuh dengan isterinya di siang hari Ramadan, dia kena bebaskan hamba. Kalau tak mampu, berarti syahraini mutatabi'in, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah, itu wajib. Apa yang membezakan antara yang wajib dengan tak wajib? Kalau puasa, kan kita cakap tadi Ramadan, qada, nazar, kafarah, ni wajib. Apa yang membezakan? Bila mana seseorang masuk dalam puasa wajib, dia tak boleh batalkan puasa dia. Dia kena tunggu sampai maghrib, dia buka, kerana dia dah masukkan diri dia dalam puasa wajib. Ini cerita luar Ramadan ni. Luar Ramadan, dia qada ke, dia nazar ke, atau dia kafarah, maka dia wajib untuk fulfill puasa dia. Sedangkan bila mana seseorang dalam puasa sunnah, dia boleh batal setengah hari, tak menjadi masalah. Kan, siang hari tiba-tiba tak jadi puasa lah, makan minum. Kawan ajak makan, makan. Atau saja, alamak, nari don't feel like it lah, makan, batalkan. Tak ada masalah kalau puasa sunnah. Tapi puasa wajib tak boleh. Dan puasa wajib nak kena build the intention the night before. Sampailah before Fajr. Kira waktu sahur misalnya, boleh, masih boleh build intention untuk nak
puasa wajib tadi yang kita sebut. Tapi kalau puasa sunnah, dia tak build intention pun masih boleh. Sampai setengah hari. The half day daripada waktu fajar sampai maghrib, dia kira berapa jam, divide by 2. So as long as dia belum makan, belum minum pagi tu, dia boleh just aku saja nak puasa, provided it is still within the first half of the day, antara fajar sampai maghrib. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Saja pagi kan, dah pukul 11, alang-alang belum makan, belum minum, might as well qada ambil yang itu hari time Ramadan aku sakit contohnya kan. Tak boleh. Pasal dia kena build intention before fajar, the night before fajar, time sahur contohnya. Dia tak boleh suka-suka time dah lepas fajar baru nak build intention for puasa wajib. Tak boleh. So those are some of the differences. InsyaAllah kita akan discuss lebih banyak dekat belakang sini tentang segala detail daripada apa yang ada. Antum tadi ada something? Okey. Apa hukum akikah? Hukum akikah ialah sunnah muakkadah. Highly preferred sunnah. Maka jikalau seseorang tak mampu untuk nak melakukannya, tak menjadi masalah. Dia tak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan, kerana Nabi SAW pun melakukannya. 2 ekor untuk anak lelaki, 1 ekor untuk anak perempuan. Dan lagi-lagi di Singapura dapat baby bonus. Lagilah nak tengok tak ada alasan untuk kita tak buat akikah. Ana sendiri personally 6 anak betul, tapi 4 jantan. Orang Terengganu kata 4 jantan 2 tino kan? Kalau ada 4 jantan berarti berapa ekor? Kali 2 8. Anak 2 perempuan lagi 2 10 ekor. When you gotta do it, you gotta do it. Nah, ikut cara Nabi SAW. Hantar anak lelaki berapa? 1 anak lelaki. Okey. Nah, so dia tak wajib, dia sunnah muakkadah. Dan kalau tak dapat buat hari ke-7, dianjurkan buat hari ke-14, buat hari ke-21. Dia punya dianjurkan sampaikan kepada tahap jikalau seseorang mengetahui bahawasanya kedua ibu bapanya belum akikahkan dia time dia kecil, dia dah besar panjang ni, berjanggut pun, dia boleh nak akikahkan untuk diri dia sendiri misalnya. Dia kira submit untuk akikahkan diri dia. Wallahualam. Okey. Ada tadi tentang sembelih. Recently kan ada macam perkara yang viral whereby haiwan korban tu, that means that haiwan is really meant for korban. Dia dari liar, dia turn wild, then they shoot the animal down, baru orang sembelih. So apa hukum dia, and at what stage yang haiwan tu boleh jadi liar, baru we can take that precaution measures and whatnot lah. Okay. So gunning down cattle atau panah, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Sebelum tembak dan sebelum lepaskan panah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita nak sembelih tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak sembelih, sama. Bila nak tembak, bila nak panah, Bismillahirrahmanirrahim. Now, bila kita datang pada hewan tersebut, dia masih lagi bernyawa, kita sembelih dia lagi. Kita putuskan dia punya jugular dan putuskan. Namun sekiranya seseorang keluar berburu dan dia tembak burung, dan burung tu jauh berapa kilometer away daripada tempat dia, bila dia sampai dekat burung tu pun dah mati contoh kan, masih halal. Pasal bila dia nak tembak, dia dah Bismillahirrahmanirrahim. Pasal dia masuk dalam hukum said. Said ni ialah berburu. Berburu. Maka sebelum tembak, sebelum lepaskan panah, Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana sempat sembelih, kalau tak sempat pun tetap halal. Wallahualam. Anjing buruan ialah anjing yang dilatih. Dia bukan anjing sembarang. Meaning, anjing buruan ialah anjing yang telah ditrain khusus untuk berburu. Dan bila kita dah tembak atau bila kita lepaskan panah, burung tu jatuh,
anjing tu kita lepaskan, kita dah bismillah Allahu akbar ni, kan? Bila kita lepaskan anjing tu, kerana anjing tu ialah trained dog untuk hunting dog, bila anjing tu gigit bawa haiwan tersebut pergi ke kita, dan sekiranya haiwan tersebut mati pun kerana gigitan tadi, tetap dah halal. Kerana itu anjing buruan, hunting dog. Dia bukan sembarang punya dog. Dia tak boleh any sembarang dog. Tak boleh Tom and Jerry punya dog, kan? Yang apa tu nama dia? Tak, yang Tom and Jerry punya nama dia apa? Yang pitbull bulldog tu, ada nama tak? Ada nama kan? So dia nak kena buruan, anjing buruan. Maka bila mana haiwan tersebut mati kerana gigitan anjing buruan tu pun tetap halal. Pasal dianya telah dilatih, trained hunting dogs. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada beberapa perkara kalau kita bahas lebih panjang tentang kawaid-kawaid usul fiqh, kawaid fiqhiyah dan sebagainya. Kalau nak cerita pasal ni, pasal memang terkait lah dengan haiwan, nak kasih leeway lah terkait pasal ni adab dengan haiwan kan. Satu contoh lain, beberapa contoh sebenarnya, ada banyak contoh. Haiwan yang bergaduh pasal bertanduk, kambing dengan kambing beradu, dan dia panggil adu domba. Bila mana kepala dah terkehil, awak sempat sembelih, masih dia halal. Tapi kalau dia tak sempat sembelih, dia mati, maka tak halal. Kemudian an-natihah. Natihah ni ialah haiwan yang ditimpa dengan tembok atau benda berat. So kalau kena timpa dengan tembok atau ada benda berat jatuh atas dia, bila mana awak sempat sembelih, dia halal. Tapi kalau tak, dia mati, kira mati katak gitu, dia bangkai. Atau awak pelihara kambing, rumah HDB tingkat 10, macam mana dia hantarnya anak? Yang penting hantar pelihara kambing tingkat 10, kambing tu main-main, kali dia lompat jatuh, kan? Awak pun pergi dapur, cepat-cepat ambil parang, turun tingkat 1, dia masih terkapar-kapar, sembelih kan, halalkan dia. Pasal kalau dia mati, tak sempat sembelih, dia jadi bangkai. Atau kena awak driving dekat Malaysia, kemudian awak langgar kambing atau awak langgar lembu, dia terbaring, terkapar-kapar, awak pun ada parang, ada pisau, kan? Cepat-cepat awak halalkan daging tu, jangan sampai dia jadi bangkai. Walaupun akhirnya awak tetap kena ganti rugi dengan pemilik bagi harga kambing atau harga lembu tadi, tapi secepatnya langsung disembelihkan untuk tidak menjadi pembaziran bagi daging kambing atau daging lembu yang potentially akan jadi bangkai, tak boleh dimakan. Kalau kambing tu atau lembu tu bukan ada orang tu, dia just kambing ke lembu liar dekat hutan. Apa benda yang di hutan yang tak ada pemilik, baik itu hewan atau buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, semua halal dimakan. Itu adalah milik Allah, selagi mana tak ada pemilik. Kita boleh pergi hutan, just tembak kijang, tembak burung, pergi buru, kalau ada ayam liar dan sebagainya, ada buah-buahan, selagi mana it's not a private property, restricted area yang ada tuan milik bagi kawasan tersebut, maka itu milik Allah. Untuk makhluk Allah semua boleh makan, halal. Tapi kalau ada pemilik tak boleh, nak kena izin dengan pemilik dan kena ganti bila mana berlaku apa-apa yang dilakukan. Okey, kalau awak langgar tadi kan, kemudian awak sembelih supaya daging tu tak jadi bangkai, tak membazir, awak ganti rugilah tetap kepada pemilik. Cakap pasal ni kan sekarang, hari ni lah news kata ada this estate, dia punya pokok durian dia dah berbuah. Pak Kawasan cakap don't pick the durian, tapi Pak Kawasan tu bukan yang tanamkan pokok tu, ataupun sekarang tu musim mangga kan. Siapa punya? Siapa yang tanam? Yang orang tahu is
Orang pokok tu ditanam 1995. Siapa yang tanam? Allah alam. Ana ni Ana tak nak sentuh. Ni sensitif, nanti salah jawab nanti bahaya. Sudah. Salah jawab, salah kasih fatwa nanti susah. Yes, awak ada apa? Boleh tembak durian. Lepas tu? Bila dah tembak, kan dia dah keluar putih je. Ambil durian tu, makan. Okey. Betul. So durian biasanya bila dia masak dia akan jatuh sendiri. Orang yang ada kebun durian, dia duduk dekat dia punya pondok, dekat gubuk dia, kemudian bunyi berdebuk. Lepas tu pergi cari. Berdebuk, pergi cari. Dia sampai jatuh sendiri. Okey. So kalau tembak durian tu mungkin boleh tembak dia punya tangkai dia, provided dah masak lah tembak tangkai dia, jatuh, barulah kopek durian dan makan, insyaAllah. Yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara apapun atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya, membakarnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dicakap membebani meaning hewan tersebut bagaikan donkey contohnya, keldai yang bawa barang bawaan di belakangnya, berat. Unta pun bawa barang, kuda pun boleh bawa barang dan sebagainya. Jangan membebani melebihi daripada kemampuannya. Okey, sampai binatang tu dah tak boleh nak berdiri, tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Okey. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar. Fala hiya at'amatha wala saqatha idh habathatha wala hiya tarkatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita yang dia masuk neraka kerana seekor kucing. Dan mind you, wanita ni based on the hadith, dia bukan wanita sembarang. Wanita yang ahli ibadah lah. Maksudnya baik, solat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Okay. Wanita ni biasanya dia tertakluk kepada dua ni. Okay, kalau kita tambahkan 3 lah. Nabi SAW bersabda bagi para wanita yang di dalam sana nak masuk syurga ni senang. Wanita perlu buat 3 benda je. Iaitu yang pertama, tusalli khamsaha. Wanita solat 5 waktu solat. Wa tasumu saumaha. Dan dia puasa Ramadannya. Kemudian dia taat patuh pada suami, maka dia boleh pilih nak masuk syurga dari pintu mana saja. Kenapa bagi wanita Nabi sebut 3 ni yang lebih spesifik? Kerana para wanita tidak semua tertakluk kepada kelima-lima rukun Islam. Kalau kita lihat, syahadat memang syahadat, kemudian semua nak kena solat, kemudian puasa nak kena puasa, sampaikan kalau dia haid pun dia kena ganti hari lain, atau dia nifas pun dia kena ganti hari lain. Kenapa Nabi SAW kemudian lepas tu terus sebut taat patuh suami? Tak sebut zakat, tak sebut haji, kerana tak semua wanita wajib bayar zakat bila mana mereka tidak memenuhi 2 syarat haul dan nisab, iaitu tidak memenuhi berapa minimum requirement untuk zakat dan haulanil haul, setahun berlalu. Kerana by nature wanita biasanya homemaker, they don't really earn that much. Bila mana wanita tu ada bisnes, berarti baru dia tertakluk dalam zakat. Kemudian haji, kenapa Nabi tak sebut? Kerana again, haji hanya wajib bagi wanita bila dia ada kemampuan. Semua macam yang syarat-syarat bagi lelaki, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk berangkat haji, mampu secara financial, mampu secara fizikal, mampu secara mental, mampu secara
spiritual, secara psychological, semua dia mampu. Tapi ada satu lagi syarat bagi wanita, iaitu wajib untuk ditemani oleh mahram. Dia ada mahram dia. Sampaikan Nabi SAW pernah waktu jihad, ada sahabat ni dia nak ikut perang. Kemudian Nabi tahu bahawasanya isteri dia berangkat haji seorang. Nabi suruh suami itu temankan isteri dia jadi mahram untuk berangkat pergi haji. Padahal dalam peperangan tadi bukan hanya lelaki wajib. Lelaki wajib satu. Kedua, kaum muslimin sangat memerlukan manpower pada ketika itu. Tapi tetap Nabi perintahkan suami tadi pergi temankan isteri. Jadi haji ni bagi wanita ialah jihad. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bagi wanita dan orang tua, jihad bila qital, kata Nabi. Jihad tanpa adanya pertumpahan darah, tanpa adanya peperangan, iaitu haji. Jadi bagi wanita yang berangkat haji dengan mahram dan dia bersusah payah dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan wukuf di Arafahnya, mabit di Muzdalifahnya, kemudian dengan tasyrik di Mina dan sebagainya, jamrah. Untuk lelaki mungkin biasa, pasal kita keluar kerja hari-hari. So kalau sekadar buat haji tu, it's just part and parcel of life. Tapi bagi wanita, Nabi sebut haji ialah jihad bagi mereka. Jihadun bila qital. Jihad tanpa adanya pertumpahan darah, tanpa adanya peperangan. So bagi wanita, haji itu suatu yang sangat signifikan. Sebab tu solat 5 waktu, puasa, taat patuh suami. Dah, boleh pilih masuk syurga ikut pintu mana dia nak. Nabi tak sebut zakat pasal tak semua kena zakat. Nabi tak sebut haji pasal tak semua kena haji. Wallahu a'lam. So simple je. Ramai wanita hari ni ana kenal, mereka mengatakan bahawasanya amal mereka kurang. Mereka merasakan amal mereka kurang. Mereka kononnya hartanya kurang yang mereka rasa untuk mereka keluarkan di jalan Allah. Dia cakap pada suaminya, contoh suami-suami ni senang nak beramal. Mereka bekerja, mereka ada income, mereka dapat bersedekah suka hati mereka. Sedangkan para wanita, kita tak dapat nak bersedekah. Kan? Kemudian ada yang merasakan bacaan Qurannya masih kurang. Kemudian ada yang merasakan puasa sunatnya kurang. Pasal wanita kalau nak puasa sunat kena izin suami. Tak boleh sembarangan puasa sunat. Suami cakap boleh baru boleh. Jadi mereka merasakan kita kurang dan sebagainya, dan macam tak macam para suami dapat beramal dengan amalan yang lebih banyak, amal lebih. Kita ni risau kalau dah time nak meninggal ni amal masih sikit. Tak perlu begitu. Kerana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dah sebut, bagi wanita tu 3 tadi tu senang masuk syurga. Tusalli khamsaha, dia solat 5 waktu, dan dia puasa saumaha, kemudian dia taat patuh suami, maka dia pilih nak masuk syurga ikut pintu mana. Nabi tak sebut tentang yang lain-lain tu semua. Walaupun kita tak nafikan bila mana seseorang wanita ada kelebihan untuk nak melakukan lebih daripada apa yang tadi tu dialu-alukan, namun janganlah kemudian dia menjadikan sebagai kayu ukur bagi dirinya, sepertinya amal dia kurang. Walhal Nabi dah kasih golden ticket, 3 amal je dapat masuk syurga dengan mudah. Jadi tak perlu nak gundah gulana, risau sangat, amal sikit. Nanti suami syurga tinggi atas, kita kat bawah, tak nampak kan? Tak perlu. Awak buat apa yang Nabi sebut, taat patuh pada suami, kod. Isteri dapat syurga lebih tinggi dari suami. Wallahu a'lam. Pasal suami ni bebanan dia banyak, tanggungjawabnya banyak, terkial-kial. Kan? Terkial-kial. Maka dari itu, para wanita, para isteri, para anak, para ibu, para saudari, permudahkanlah urusan para lelaki di dalam hidupmu. Permudahkan urusan mereka. Permudahkanlah. Bantulah mereka
untuk mereka dapat masuk syurga dengan mudah dan mereka tak ditarik dan dihumbankan masuk dalam neraka. Jadi awak, maksud ana tu be kooperatif. Be kooperatif, bantulah mereka. Permudahkan urusan mereka yang bertanggungjawab di atas diri anda, wahai wanita sekalian. Nah, For those yang pergi umrah without mahram or haji, Ustaz ni like those yang tak kahwin atau dia mampu tapi dia go with the group of girl, macam mana? ini jawapan dia perlu sesi yang sangat panjang. Nah, ana mungkin kita boleh jadikan sebagai eksklusif private discussion bagi mereka yang hadir secara fizikal lah. Nanti kita boleh discuss insya-Allah. Nah. Kemudian ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar. Okay, jadi wanita tadi wanita tadi adalah ahli ibadah, bukan wanita sembarangan. Dia masuk neraka kerana seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Dia masuk neraka kerana kucing tersebut kerana tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat dia mengurung kucing tersebut, dan tidak pula ia membiarkannya memakan khashashil ard. Maksudnya, kalaulah awak dah tak bagi makan, tak bagi minum, at least awak lepaskan dia, biar dia cari makan sendiri. Dia keluar, dia merayap, dia cari makan sendiri. At the very least. Jadi ceritanya, syarah hadis ni sebenarnya ada seorang wanita ni, dia marah dengan kucing dia. Kucing dia ada rosakkan dia punya something lah. Akhirnya dia kurung kucing dia, bukan kata dia kurung dalam sangkar tau. Dia kurung dalam rumah, dia tutup pintu, dia tutup tingkap. Dia tak kasi kucing tu keluar. So kalau kita tengok secara zahir, kita ingat masukkan dalam sarang, dalam kurung, dalam kandang kucing, bukan. Dia tutup pintu, dia tutup tingkap, tak kasi kucing tu even keluar, cari makan sendiri, cari minum sendiri kat luar. Dia marah dekat kucing dia. So Nabi SAW sebutlah tentang wanita tersebut yang tidak berperilaku kemanusiaan dan tidak berperi kekucingan. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Tak boleh for any reason antum nak bunuh seekor hewan dengan menggunakan api. Haram. Kerana awak sepertinya konon nak menunjukkan yang awak memiliki kudrat, memiliki kuasa sebagaimana kudrat dan kuasanya Allah Azza wa Jal, iaitu boleh membunuh dan menyiksa dengan api. So tak boleh, haram. Walaupun binatang-binatang yang dihalalkan untuk membunuhnya for no reason. Bukan for no reason lah, for their harm. Nanti kita akan tengok hadisnya. Ada binatang yang memang digalakkan untuk bunuh kerana mereka harmful. Jadi walaupun kita dah ada green light untuk bunuh hewan tersebut, walaupun bukan untuk makan kerana dia harmful, still tak boleh guna api. Sebab tu ada discussion juga tentang menggunakan elektrik yang bunuh nyamuk tu, yang dia gantung atau dia bzz tu. So some scholars tak kasih kerana mereka kiaskan itu adalah dengan api, genjatan yang panas sampai binatang tu mati. Jadi gunakanlah cara lain, kan? Awak beli apa dia panggil? Mopiko kan? Mopiko ke apa ke, pakai asap ke dan sebagainya. Sebolehnya elakkan. So tak boleh dengan menggunakan api kecuali Tuhan pemilik api. Kalau prisoner of war pun, atau perang ke atau apa pun, dengan manusia, dengan hewan apa pun tak boleh bunuh dengan api. Itu secara umum. Tak boleh. Sama sekali tak boleh dengan api. Kerana Tuhan pemilik
Api saja yang boleh bunuh dengan api. Yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu, yang anda sebut tadi, seperti anjing buas. Okay, anjing buas, meaning dia attack lah. Okay, serigala, wolf, ular, kalajengking, scorpion, tikus dan lain-lainnya, yang mana termasuk dalam kategori harmful. And the top of the list, anda tahu semua akan bunuh on first sight, lipas. Kenapa lipas dibunuh? Kerana dia membawa kuman-kuman daripada mana tempat-tempat yang dia dah berlega-lega, kan, dekat tempat sampah, dekat toilet dan sebagainya. Kemudian dia pergi meja makan awak, dia main atas makanan awak. Jadi itu juga adalah di antara contoh whatever yang boleh mengakibatkan kemudaratan, maka boleh untuk dibunuh. Khamsu macam tadilah. Taklah macam tadi. Menenangkannya ketika menyembelih dan membunuhnya. Menenangkannya. Tak. Lepas dah kena tangkap, awak KO kan dia cepat-cepat lah. Jangan biar dia mati pasal staff. Dia terseksa. Pasal Nabi sebut ni apa? Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh. No, apabila menyembelih, baguskan cara menyembelih. So dua-dua, membunuh dan menyembelih, nak kena cara yang baik. Jangan sampai menyiksa. Spray kira cara rahmat tak? Dia dah advance. Dia kalau memang hantar tak ada akses untuk cara nak bunuh dia kecuali dengan cara tu, maka dosage dia pun kuat, dia cepat mati, okey lah. InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah tak. Tenggelamkan agak-agak dia mati lemas, terseksa tak? Bayangkan hantar ambil tikus, hantar masuk jamban, hantar flush, dan dia mati lemas, berbanding dengan mati secara ihsan, secara rahmat, lagi cepat cara mati berbanding kena bertungkus lumus nak cuba gasping for air dan sebagainya. Wallahualam. Antum boleh google lah cara membunuh yang paling efektif. Ana tak ada experience banyak dalam hal ni. Nah. Khamsun fawasiq tuqtalna fil hilli wal haram. Bayangkan Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam fil hilli wal haram. 5 macam hewan yang fasid, means hewan yang buruk, yang harmful, boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Kalau tanah halal kita faham, tapi tanah haram means within the sacred land of Mecca, Madinah, dia ada dia punya batas tanah haram. Sebenarnya dekat dalam tanah haram tak boleh cabut daun, tak boleh tebang pokok, tak boleh mengganggu baik manusia maupun hewan, tak boleh apa, semua tak boleh. Dalam Mekah, Madinah, kalau awak dalam within the border of haram area, kalau ikut hukum, horn pun tak boleh, for no reason. Kalau horn untuk avoid accident tak apalah, tapi horn untuk takutkan orang, horn untuk terperanjatkan orang, prank orang. Dan bahkan, ini maaf cakap ramai yang tak perasan, tapi ulama' dah mewanti-wanti. Maksudnya they warn us of this. So siapa yang tahu, tahulah. Siapa yang kurang tahu, moga Allah maafkan dan ampunkan. Sebenarnya bila awak kat Makkah, Madinah, awak jangan pergi sergah dan kejar burung merpati yang banyak. Pasal dia kira istilahnya tu muqaddimah kepada memburu lah.
awak takutkan hewan tu. Kan memburu tak boleh. Jadi bila awak sergah dia, takutkan dia, dia ingat awak nak buru dia, nak tangkap dia, nak apa dia, tu pun tak boleh. So budak-budak pergi kejar, lari, terbang ni semua kan, dapatlah kita kawal dan kita jaga. So tak boleh sembarang petik-petik, tak boleh sembarang takut-takutkan, bunuh apa, semua tak boleh. Cuma 5 ni baik dalam tanah halal maupun tanah haram boleh dibunuh, kata Nabi SAW, iaitu ular, al-hayya wal-ghurab, al-abqa' wal-fa'ra wal-kalb, al-aqur wal-hudayya, iaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Ini maksudnya apa? Vultures. Burung pemakan bangkai tu. Apa bahasa Melayu dia? Burung apa? Vultures. Ada nama dia kan? Tak Is it Raja Wali? Raja Wali ke? Raja Wali Falcon. Ha? Macam nak spell? Burung nasar. N-A? S-A-R. Nasar. Burung nasar tu ialah burung vultures, iaitu burung pemakan bangkai. Itu. Kemudian tikus, anjing buas dan Raja Wali. Sini disebut. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh dan melaknat kalajengking, iaitu scorpion. Pun boleh. Dan boleh dikiaskan dengan apa-apa haiwan lain yang merupakan madarat, yang harmful. Bukan berarti limited to this. Tak. Kalau Nabi nak list down berapa panjang kamus Animal Planet tu kan, nak listkan. Jadi maksudnya dikiaskan yang harmful, yang memudaratkan. Cuma bila datang tentang ular, ada hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menghalau ular selama 3. Sebut 3. Jadi tak tahu apakah 3 jam atau 3 hari kan. Ada sebahagian ulama hadis mensyarahkan sebagai 3 hari. Ada yang sebut 3 tu 3 jam ke 3 apa. Kalau 3 hari lama juga. Atau 3 kali. Suruh halau ular tu 3 kali. Jadi penafsirannya ada beberapa. Kerana boleh jadi ular tersebut ialah jelmaan jin. Maka bila mana telah dihalau sebanyak 3 kali atau ditunggu sebanyak 3 hari, Wallahualam, tengok dia punya syarah hadis yang mana kita ambil. Bila mana dia keluar, maka dia keluarlah. Tapi kalau tak, maka barulah boleh dibunuh. Bahkan ada dia punya sababul wurudil hadis. Kalau biasa ayat kita panggil sababun nuzul, betul? Tapi hadis dia panggil sababu wurudil hadis. Sebab kenapa hadis ni disabdakan. Okey. Sababun nuzul. Kalau hadis dia panggil sababul wurud. Okey, boleh sababul wurud atau mudhaf ilaih sababu wurudil hadis terpanggil. Itu sebab kenapa hadis ni keluar ialah tentang seorang sahabat yang dia dan isterinya tinggal berdua. Kemudian suaminya keluar bagi sebuah keperluan. Tiba-tiba bila suaminya balik, didapati isterinya berada di luar rumah dalam keadaan tidak menutup dirinya secara sempurna, tidak in full hijab.
Jadi suami ni sangat cemburu, sangat marah. Kenapa isteri keluar dalam keadaan tidak bertutup? Dia panggil ghirah. Ghirah ni cemburu. Maka isteri itu pun cakap, jangan jump into conclusion dulu. Tidaklah kamu dapati aku dalam keadaan begini kecuali kerana ada sebabnya. Masuk dan lihatlah apa yang berada di dalam rumah. Maka bila sahabat tadi masuk, didapatinya ada ular. Akhirnya dia pun bergusti dengan ular tu. Dia bunuh ular tu, dia bergusti, dia bunuh ular tu pun bunuh dia. Dua-dua mati. Sahabat tu pun meninggal. Radhiyallahu anhu. Itu yang Nabi kemudian nasihatkan dan perintahkan umatnya, bila mana ada ular, halau 3 kali. Bila dia keluar, dia keluar. Kalau tak, baru boleh untuk kita handle dia, kita attend to it. Jangan terus kita bunuh pada tak ada perintah pun terus pergi bunuh. Tak. Itu dia punya sabab wurudil hadis. Antum boleh cari lebih tahu tentang hadis ni dan boleh baca kisah daripada apa yang berlaku kepada para sahabat tersebut. Yang keenam, boleh memberi wasam, iaitu cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak bagi maslahah. Sebab telah diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak, iaitu selain daripada unta, kambing dan sapi, tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Nabi SAW melihat ada seekor keldai yang mukanya diberi tanda, beliau bersabda, la'anallahu man wasama hadha fi wajhi. Allah mengutuk orang yang memberi tanda pada muka keldai ini. Jadi boleh beri tanda bagi cattle. Cattle iaitu unta, lembu, kambing, untuk tahu siapa punya, milik siapa dan sebagainya. Kerana contoh dari Nabi sendiri SAW, diletakkannya tanda pada telinga cattle sedekah yang mana diberi sebagai hadiah bagi Baitul Mal, dan itu adalah milik kaum muslimin semuanya. Jadi untuk nak membezakan dengan milik peribadi sahabat, kan sahabat ada yang milik unta, ada yang ada lembu, ada yang ada kambing, untuk nak bezakan dengan yang mana ini adalah hewan ternak sedekah, diberikan tanda oleh Nabi SAW. Kalau hari ni ana rasa boleh guna spray kan? Ada orang pakai spray. Pen. Pakai pen atau pakai spray instead of guna besi panas atau guna api dan sebagainya. Ada cara lain tak? Kemiri kan? Dia kemirikan kucing tu, kemudian telinga dia kena potong sikit. Dan jangan lah. Jangan. Kalau boleh beri tanda lain, betul lah. Dia yang kena potong telinga yang hewan apa, kucing liar domestik juga. Tapi kenapa dia nak potong? Menunjukkan yang dia nak suka. Siapa datang cek? Atau kita kadang-kadang nak pergi ke vet, sudah tunjuk dah sunat. Oh, dekat vet means nak jawab dekat vet senang. Ada apparent hilang, dia punya apa hilang? Kesian dia. Oh, kempis. Ana tak ada experience dalam bab ni. Itu ada salah tak? Kita dirikan dulu. Untuk daripada orang rupiah. Baik-baik kembiri. Ya, kembiri tadi ada. Jadi kalau Singapore you only maintain 1 or 2 in a house. So kalau based on asaskan that ruling you following, the rule of the country you're living in,
So dia kalau dah ada anak 2 baru boleh kemiri lah, based on that. Contoh maksudnya ikut the number of berapa limitations yang ada lah. Kalau ada satu diri pun boleh. Dia tak ada pasal kalau nak putih. Pasal banyak orang satu breed, purposely breed, jual. So orang want to putih discount. Unless orang people. Dia belajar balik pada dia buat. Ya, habis ada yang Oh, dia pergi pregnant kan. habis mana kat bawah ada prompting and area kan. It's wrong to take that initiative to ingatkan dia. Tentang kucing anda tahu tu? Apa hukum kita mandulkan dia, like apakah kita dan deprive dia daripada dia punya sexual needs? You know? Dia pun ada dia punya biological needs juga kan? Dia belum sampai that hit moment. Dia belum balik, dia tak faham pun. Ada yang dah hit, yang dah rasa tau. Itu kita deprive. Tapi kalau orang dia belum pernah merasa, dia tak tahu pun dia boleh dah take it out. Habis dari segi animal rights, dorang jawab apa? Boleh ke tak boleh? Memang diorang advice belum buat. Animal rights. Dalam Islam wrong. Tak, dari segi animal rights. Ada galak kan? Galak tak? Masa kau tak membiak, kadang membiak banyak lah. Jadi banyak beranak. Kira family planning lah. Macam itulah kita. Itu kan ke apa kita as owners yang kena nak mungkin dah kasi kita keluarga kita pun ada isu juga nanti animal rights lah. Ana tak ada experience tentang ni. Dan Ana pun tak berani cakap apa-apa. Tentang hukum pun Ana tak tahu. Tapi kalau tentang manusia Ana tahulah. Maksudnya tentang istilahnya tu dia panggil apa? Apa? Aha. Kan? Kalau dari segi manusia, para wanita kalau tak ada asbab yang menasabah for a valid reason, haram. Tak boleh. Kalau dilakukan secara permanent ligation. Dia panggil ligation. Permanent. Permanent haram. Hanya kalau ada asbab munasabah seperti misalnya ada masalah rahim, okay, ada masalah sickness lah, kesihatan, yang mana pernah pregnant di luar rahim atau rahimnya dah dibuang. Pasal ada orang yang ada cancer atau ada cyst dan mereka kena buang rahim dan sebagainya, maka valid reason permanent ligation tak ada masalah. But other than that, sepatutnya hanya dibuat secara temporary saja. Temporary family planning, meaning ada yang pakai macam apa, IUD selama misalnya 3 tahun atau 5 tahun kan, temporary. Tapi lepas tu boleh. Dan kalau misalnya kata lepas 5 tahun masih belum bersedia nak ada, kerana anak tu mungkin special needs ke, atau for whatever reason mak bapak sakit ke, pasang je lah lagi, extend lagi. Tapi jangan sampai permanent kalau tak ada health complication. Ada banyak sebab. Di antaranya betul Allah kasih kita rezeki anak. Ada orang anak dah berapa sekarang? Baru 5 kan? Baru 5. Ada orang anak 6, ada orang 9, ada yang 13 dan sebagainya. Betul. Tapi contoh anak 6 sebagaimana Allah kurniakan anak 6, tapi dalam sekelip mata semua boleh meninggal. 6. Satu kali aksiden 6 meninggal. Jadi siapa kita untuk nak menentukan whether or not patut untuk permanent ligation ke tak? Itu satu. Kedua, kehidupan berumah tangga ni dia ada dia punya ups and downs. Mana yang boleh di-contain, kita contain. Betul. Tapi what if sampai berlaku perceraian, kan?
Bila mana dah berlaku perceraian, kemudian wanita tadi dah undergo permanent ligation. Apakah itu kemudian akan menurunkan probability bagi dia untuk mendapat pasangan hidup? Mungkin ada, kalaupun ada orang yang nak dengan janda tadi contoh, tapi dia nak anak juga, kan? Jadi sekarang dia dah permanently terminate, tanpa ada room untuk nak, boleh nak ada lagi, nak conceive lagi. Maka dari itu, seperti yang kita diskusikan, berdasarkan guidance of the scholars, kalau tak ada health complication, jangan permanent. Temporary boleh untuk family planning. Family planning temporary boleh. Entah itu, maaf cakap entah pakai kondom ke, atau pakai macam IUD tadi, atau ada apa-apalah. Al-azl. Al-azl means ejaculation yang berlaku di luar daripada di dalam, iaitu manual. Itu cerita dari zaman para sahabat, mereka sebut, iaitu melakukan al-azl. Al-azl iaitu ejaculation yang berlaku di luar rahim. Maka ni semua yang bersikap temporary. Pasal kita tak nak like put an end to it permanently macam gitu je tau. Be it pasal anak dah berapa orang ke, atau suami boleh meninggal. Bukan hanya cerai, suami boleh meninggal dan isteri tu melanjutkan kehidupan dia. Tapi kalau dia dah permanently tak boleh, itu hanya akan menurunkan chances of dia untuk mendapat pasangan hidup yang lain. Jadi kalau tak ada health complication jangan dilakukan. Jadi untuk kucing, untuk kaum kucing anda tak tahu. Kalau kaum wanita anda tahulah sikit. Anda tak tahu, kita boleh cek. Pastinya ada. Cuma anda yang tak tahu. Antum kalau cari hukum daripada ustaz-ustaz, ulama, ada tentang hukum kemiri kucing. Tapi ana is just ana personally ana yang tak tahu, ana la adri. Dan ana tak tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Ana belum baca, belum come across hukum dia. Kemudian yang ketujuh, mengenal hak Allah pada haiwan, iaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib untuk dizakati. Awak jangan pula terus teringat, kucing aku hari raya dapat duit poket, kemudian nak kena keluarkan harta zakat dia. Bukan. Ini maksudnya ialah unta, lembu, kambing. Dia ada zakat dia. Okey, kalau kambing tu every 40 satu ekor. Lembu every berapa? Kalau unta every 5 ekor satu kambing. Nah, dia ada dia punya nisab dia. Jadi bila antum belajar zakat, memang kita tahu nisab emas ialah 86 gram. Dan siapa yang ada duit equivalent tu 86 gram, berarti dia kena mula untuk keep track of dia punya nisab bila mana dah berlaku haul. Tapi kalau hewan ternak, unta, lembu, kambing, dia ada dia punya kadar nisab yang berlainan. Sebagaimana tumbuhan, kan, bila kita menuai hasil, memanen, harvest, bagi buah-buahan, sayur-sayuran dan yang sewaktu dengannya, maka dia ada nisab dia juga. Yang ke-8, kemudian ada ikan juga. Jadi ikan, cara zakat dia bukan dari segi berapa ekor ikan kemudian dikeluarkan ikan, bukan. Ikan berarti dia masuk dalam arud tijarah, iaitu cara kira zakat pada ikan ialah cara kira zakat pada perniagaan. Dia masuk dalam kategori arud tijarah, dia bukan pada berapa ekor ikan. Okey. Yang ke-8, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Terlalaikan oleh hewan peliharaan sampai lupa taat dan zikir pada Allah. Maksudnya sampai lupa solat, kewajipan rukun Islam yang 5, pasal tersibukkan mengurus
hewan dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berlaku pada Nabi Sulaiman, kan? Nabi Sulaiman tersibukkan dengan kuda-kuda, kemudian sampai lambat solat atau terlalaikan dari solat, kemudian semua disembelih fisabilillah. Tapi kerana binatang tu boleh disembelih. Kalau dia tak boleh tak kan? Juga siapa ada juga, was it Umar bin Khattab? Kalau Umar bin Khattab pula, cerita dia ada kuda yang dia wakafkan lillahi ta'ala untuk kegunaan kaum muslimin. Maksudnya apa tahu? Macam kalau hari ni seseorang yang wakafkan ambulans untuk kegunaan kaum muslimin, untuk bawa orang sakit, untuk angkat jenazah, dia wakafkan transport untuk badan kebajikan ke atau apa ke. So Umar bin Khattab ada wakafkan unta fisabilillah untuk kaum muslimin. Siapa yang perlu guna untuk mungkin musafir atau siapa perlu untuk pergi jihad dan apa sebagainya, dia ada wakafkan kuda. Radhiyallahu anhu. Kemudian tadi kita ada sebut tentang keldai. Keldai ni dia ada dua tau. Dia ada himar, kemudian dia ada himar wahshi. Himar ni keldai donkey yang kita kenal. Dia panggil kalau ada nama lain dia panggil himar ahli. Himar ahli haram, tak boleh dimakan. Donkey yang buat suara mengioknya donkey tu, itu tak boleh dimakan. Yang biasa untuk angkat barang, untuk transport dan sebagainya. Dia tak selaju kuda, kan? Dia tak selaju kuda, tapi dia boleh angkat bebanan yang lagi berat. Dan dia boleh naik gunung pun. Dengan bebanan tu, dia boleh naik donkey. Pelan-pelan naik, kuat donkey. Donkey tak boleh makan. Kalau himar ahli, kerana pernah dalam suatu peperangan, mereka come across, mereka dalam keadaan lapar, tak ada makanan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mendapati para sahabat sedang masak daging. Jadi Nabi tanya, ini dapat dari mana? Oh, ini himar ahli yang disembelih. Kemudian Nabi larang, Nabi tak kasi makan donkey, tak boleh. Tapi himar wahshi boleh. Himar wahshi ni apa? Yes, zebra, kuda belang. Kita panggil kuda belang, tapi bahasa Arab dia lebih identik kepada family keldai berbanding kuda. Jadi kalau ikut bahasa Arab himar wahshi, bahasa Melayu dah jadi keldai belang lah. Bukan kuda belang, keldai belang. Himar wahshi boleh, halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Al-khailu li thalatha, li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda tu ada 3 macam. Kuda yang mana ia menjadi pahala bagi seseorang, kuda yang menjadi memenuhi kebutuhan seseorang, dan kuda yang boleh menjadi dosa bagi seseorang. Ada 3 jenis. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَالِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَالُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات وهي لذلك الرجل أجر
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر. Adapun kuda yang mendatangkan pahala bagi seseorang ialah bila dia menambat kuda di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun, maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan seandainya, okey, so dia ikat kuda tu ialah fisabilillah, untuk pergi jihad, untuk pergi menuntut ilmu, kan? Macam antum sekarang ada motor, ada kereta, pakai untuk fisabilillah, iaitu pergi masjid, pergi hadir majlis ilmu, pergi kelas, pergi bawa mak bapak pergi hospital appointment, kan? Apa-apa yang menjadi fisabilillah bagi kenderaan tersebut, maka dia mendapat pahala. Dan seandainya talinya putus, lalu kuda tadi tu yang fisabilillah tu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotoran tetap menjadi pahala bagi orang tersebut. Jadi walaupun kuda tu dah terlepas, kerana dari awal niat dia kuda tu ialah fisabilillah, selagi mana dalam penjagaan dia, dia kasih makan dan sebagainya, maka kuda tersebut keep on reaping rewards untuk dia. Dan kalaulah kuda tu terlepas sekalipun, dia dah terlepas, dia dah daki entah tempat tinggi sana, entah tempat tinggi sini, kemudian kotorannya dan sebagainya, itu semua tetap menjadi pahala bagi pemiliknya, walaupun kuda tu dah terlepas dan menjadi kuda liar nantinya. Maka dari itu, kuda tersebut menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang, ni nombor 2, kerana ingin menjaga kehormatan diri, iaitu dengan cara tidak meminta-minta, dan dia tidak lupa akan hak Allah pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi penutup kebutuhan baginya. Maksudnya dia menternak kuda untuk dijual beli sebagai bisnes, iaitu untuk mengelak dia daripada meminta-minta, untuk ta'affufan, supaya dia tidak mengemis. Jadi dia jadikan kuda sebagai sumber nafkah dia untuk dia jual beli. Macam orang bisnes lah, just bisnes. Dia buat benda yang halal. Kalau yang pertama, dia buat ibadah fisabilillah. Kalau yang kedua, dia buat benda yang halal, benda yang mubah, benda mubah je. Dan kuda itu maka ia menjadi penutup kebutuhan baginya. Maka kuda itu akan serve its purpose, iaitu untuk mengelakkan dia daripada kemiskinan. Tapi dia buat benda yang mubah, benda yang halal. Yang ketiga, dan kuda yang ditambat oleh seseorang hanya sebagai kebanggaan, untuk riak, iaitu dipamerkan dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. So end up antum punya kereta, antum punya motor pun, tengok dia punya innamal a'malu binniyat. Motor tu, kereta tu untuk apa? Untuk ibadah atau untuk kebutuhan yang mana bersifat mubah, untuk cari nafkah, kan? Pergi buat delivery ke, pergi buat drive ke dan sebagainya. Walaupun akhirnya cari nafkah boleh menjadi ibadah lah bila kita niatkan jadi ibadah. Atau yang ketiga, iaitu sebagai ajang kesombongan. Ajang kesombongan ni sebagai platform untuk nak dijadikan sebagai kesombongan ke atas orang lain, nak showcase, nak show off dan sebagainya. Itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang Muslim terhadap hewan kerana taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam. Syariat yang penuh rahmah, syariat yang syarat dengan kebaikan bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan. Dan itu, dengan ini, adab terhadap sesama makhluk habis dah. Panjang topik ni. Betul? Panjang. Adab terhadap Allah, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap suami isteri, adab terhadap anak-anak, adab terhadap saudara mara, adab terhadap kaum muslimin secara umumnya, adab terhadap non-muslim, adab terhadap hewan,
Ini semua adalah adab-adab yang telah kita bahas. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu salihat, pastinya. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Macam tadi kan blackout. Kalau dah blackout dah habis dah. Kita kena sambung kat luar kelas. Dekat tempat kasut sana kan. Tapi dengan nikmat Allah ni, ada lampu, ada aircon, ada kipas. Lepas ni ada more lagi kan. Ada epok-epok, ada teh tarik. Maka apa lagi alasan untuk tak datang kelas? Bukan epok-epok. Tadi Azhar tanya Abang Irfan. Abang Irfan cakap pau. Pau sambal dan pau kacang. Ada pau kacang juga. Dan insya-Allah pada fasal ke-7, fasal yang berikutnya, kita akan masuk dalam fasal yang baru, iaitu adab bersaudara kerana Allah, mencintai dan membenci kerana Allah. Nah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.